You cuba nak sesuaikan diri dengan dia, bukan cuba. You cuba nak sayang dia. You kena cuba faham I. Dia lain. Kenapa? Sebab I ni tak matang. Razal lagi matang. Sebab tu you takut nak pilih I? Iman Firdaus. Boleh tak jangan sebut nama penuh I? I tak suka. Tengok. Apa saja yang I buat you tak suka kan? I dah cakap dekat you. You lain daripada dia. Yang kau pakai baju berlapis ni pasal? Tak panas? Sebab aku tahu kau nak ambil kesempatan kat aku. Kau ni bukannya boleh percaya sangat. Sejak datang sini kan, makin menjadi-jadi kata kau tu. Tepi dah, aku nak tidur. Hei! Jangan nak berangan Malam ni, kau tidur atas lantai. Katil ni aku yang punya. Asal pula aku kena tidur bawah? Katil bukan main besar lagi. Cukup untuk 2 orang. Aku tidur atas. Sebab kau kena tidur atas lantai lah. Ngalah lah sikit dengan aku. Iman tak sayangkan abang? Hei. Hei. Oi. Kau tak habis berlakon lagi kan? Malas lah layan kau. Nak masuk. Bye. Iman. Bye. Iman. Yap. Faham. You nak cakap yang Iman tu tak sesuai untuk I kan? Rin, I tak kisah pun Iman tu pakai macam mana. Tak kisahlah orang nak cakap isteri seorang selebriti dekat Malaysia ni adalah seorang yang selekeh, tak pandai jaga diri. I lagi selesa macam tu. Sebab I tahu dia jadi diri dia. Dia tak jadi orang yang hipokrit. Aus tu kan pelakon. Biasalah kalau kena gosip. Daddy, Aus tak nak berhenti berlakon. Aus minat berlakon ni. Please, Daddy. Sebab tu, saya bagi pilihan. Nikah atau berhenti berlakon. Daddy puas dah dengar awak cerita pasal keluarga kita. Kau dengan janda tu lah. Kau ni kan, kalau aku gigit dan lalat dekat leher kau tu, apa pun tak dapat. Nak? Daddy bawa baby tu jumpa aku sebab Daddy nak suruh aku rasa perasaan menjadi seorang Daddy. IQ kau tu tinggi sikit boleh? Iman, kau patutnya faham. Daddy nak cucu cepat. Faham? Tapi Kak Iman tak tahu semua tu, bang. Yang dia tahu cuma salahkan dia je. Kak Iman marah Adrian sebab dia sayang Kak Adrian. Adrian tahu tak? Walaupun Kak Iman dah kahwin dengan abang, dia tak pandang buah hati abang. Dia pernah cakap kat abang, adik-adik dia lah harta dia. Dia risau dengan adik-adik dia. Tak apa, nanti balik abang akan cakap dekat Kak Iman. Iman bagi tahu aku yang parents dia meninggal sebab aksiden. So, Kau pernah ke pergi kubur dia? Habis kau percaya bulat-bulat? So apa masalah kau? Akulah, Aiman. Daripada muka kau pun aku dah tahu dah kau cemburu. Kau sayang Aus kan? Awal-awal dulu memang aku tak faham kenapa dia pilih kau. Tapi bila dah lama-lama ni, baru aku tahu kenapa kau dia pilih. Sebab aku senang kena bully, kan? Bukan sebab itulah. Habis tu sebab aku senang dipergunakan. Betul tak? Kau ni dah jauh sangat menyimpang ni. Kalau ia pun marah kat Rin tu tak payahlah fikir sampai benda-benda macam ni. Thank you sebab sudi datang jumpa I. Rin, you pernah cakap dekat I, you sanggup buat apa je asalkan I dengan Iman baik macam dulu. Ya, I sanggup. I sanggup jumpa Iman dan I sanggup bagi tahu dia perkara yang sebenar.
Please.